Saya dah dialisis selama 9 bulan. Boleh dirawat lagi ke? Apa caranya dan apa ramuannya? Air kencing pun dah terlalu sikit yang keluar. 1 hari 2 kali je. Umur saya pun dah 61 tahun. Ataupun doktor, kita terus berikanlah mungkin pendapat daripada doktor sendiri untuk tiga kategori pesakit. Pertama, kebanyakan soalan daripada grup saya adalah yang datang daripada grup yang dah dialisis. Apa pendapat doktor? Okey, grup yang dah dialisis ni, kita punya target pertama kita nak kurangkan sesi dialisis dulu. InsyaAllah memang boleh ya. Kalau mulakan dengan protokol, dia punya keyword dia protokol, PCDR tu. Protokol CKD Dr. Rosni. Tuan-tuan puan berada dalam grup manapun yang, kalau tuan-tuan puan sakit CKD, sakit kerosakan buah pinggang, tulis satu mesej dalam grup, cakap saya nak protokol CKD, PCDR. Saya mahukan protokol CKD Dr. Rosni, PCDR. Tulis itu je. Nanti tuan-tuan akan dibantu oleh stokis ataupun konsultan kesihatan yang ada dalam grup masing-masing. Sebab malam ni kita ada 30 grup. 30 grup bersama kita malam ni. Saya tak tahu tuan-tuan puan daripada grup mana. Tapi kalau grup Tuan Arif, majoritinya pesakit buah pinggang lah. Okay? Pesakit CKD. Jadi pesakit CKD ni ada 3 kategori. Betul lah. Yang berdialisis. Tujuan pertama kita nak kurangkan sesi dialisis daripada 3 kali seminggu kepada 2 kali ataupun 1 kali seminggu. Itu yang dialisis darah, hemodialisis. Ada satu lagi kategori pesakit yang dialisis dipanggil sebagai CAPD ataupun ringkasannya dialisis air. Yang dialisis air pun sama agak. Okay. Sebab sesi dia berjam-jam, ada sampai 5 jam, 6 jam, 8 jam. Okay. Dengan berdetox, dengan menjalankan protokol CKD Dr. Rosni ni, insyaAllah sesi ataupun tempoh masa tuan-tuan puan berdialisis CAPD itu akan boleh dikurangkan insyaAllah. Daripada air yang keruh keluar tu akan makin jernih nanti air yang keluar di perut tu. Okay. Itu target untuk pesakit yang dialisis. Yang kategori, okey, Tuan Arif, nanti semua soalan yang berkaitan ni kira satu jawapan je ni. Tak payah tanya yang berulang-ulang kalau soalan yang sama. Boleh, faham doktor. tak? Siapa-siapa yang tanya pasal saya stage 5, dah dialisis, apa boleh buat? Saya stage 4, apa boleh buat? Yang tanya apa boleh buat ni, apa boleh dibantu, okey? Itu yang pesakit dialisis, tujuan pertama memang nak kurangkan sesi dialisis. Kalau hemodialisis tu daripada 3 kali nak jadi 2 kali, nak jadi 1 kali seminggu. Kalau yang CAPD tu daripada 8 jam nak jadi mungkin 6 jam, 5 jam, 4 jam, okey? Ada sampai boleh buat CAPD setengah jam pun ada, okey? Setengah jam pun dah cantik, dah bersih dah darah dia untuk 1 hari. Itu untuk yang dah dialisis. Kategori yang kedua ialah pesakit-pesakit yang nak kena dialisis. Dia dah stage 5, kaki selalu bengkak, selalu semput, selalu macam nak pitam, selalu lemah-lemah. Tak boleh nak berjalan di papah, berjalan pun slow macam siput. Ini kategori stage 5, CKD5. Yang nak kenalah dialisis. Doktor dah suruh buat tapak, ada yang dah ada tapak. Anytime boleh pergi dialisis, boleh kena dialisis. Okey, ini grup ni, apa tujuan PCDR tu menggunakan protokol CKD Dr. Rosni ialah untuk kita elakkan dialisis. Daripada stage 5 nak kena dah dialisis tu, kita nak reverse balik ke stage 4 je. Okay? Target kita daripada stage 5 tu, stage 5 ni makna kata EGFR bawah 15. EGFR kita mungkin 8, ada yang 10, ada yang 13. Jadi sekarang ni kita target untuk yang CKD5 ni, nak reverse ke CKD4 dulu. Okay? Nak turun ke CKD4 iaitu bacaan EGFR dia atas 15. 16, 17, 18, 19, 20. Okey. Itu CKD 4. Jadi kalau berjaya lompat naik ke CKD ke bacaan EGFR lebih daripada 15, dah berjaya elakkan daripada dialisis. Tuan-tuan perempuan punya semput, punya bengkak-bengkak kaki, muka semua tu akan berkurang. Okey. Dan doktor pun dah tak boleh paksa sangat dialisis kalau tuan-tuan perempuan dah di CKD 4. Tapi kalau CKD 5 memang diorang akan paksa. Anytime tuan-tuan perempuan pun boleh pensan akan dialisis. Itu yang kedua, grup yang kedua.
Grup yang ketiga sama juga. Grup yang kedua pun stage 5 nak kena dialisis ni kita reverse ke stage 4 menggunakan PCDR juga. Menggunakan protokol CKD Dr. Rosni. Nanti detail saya akan jawab lagi ya apa itu PCDR tu bila ada soalan yang berkaitan dengan apa terkandung dalam PCDR. Saya akan explain sekali lagi ya. Ni nak cerita dulu secara umum. Okey, kategori yang ketiga ialah pesakit-pesakit CKD yang belum stage 5 lagi. Stage 4, okay, stage 3B, 3A, stage 2. Ini semua yang nak reverse ke stage 1. Yang cubaan nak reverse ke stage 2 ataupun stage 1. Daripada stage 4 ni, target dia orang nak reverse ke stage 1. Stage 3B nak reverse ke stage 1. Gitulah. Okay. Pun boleh menggunakan PCDR ni. Protokol CKD Dr. Rosni ni. Protokol ni selama 6 bulan kita buat dulu. Kita cubaan. Fasa pertama, bagi 6 bulan dulu fasa pertama. Tengok macam mana perubahan selepas jalani lengkap 6 bulan. Okey. Soalan seterusnya Tuan Arif. Okey, baik doktor. Ini daripada kalangan pesakit CKD tahap 2 dan 3. Apa nasihat bagi mereka ini? Adakah mereka ini patut disegerakan dalam rawatan ataupun bagi mereka yang mana mungkin rasa untuk bertangguh-tangguh dahulu, apa pendapat ataupun nasihat daripada doktor lah? Okey, dia pesakit CKD ni stage 3 ke stage 2 ke jangan tangguh. Sebab apa saya kata jangan tangguh? Sebab dia nak naik ke stage 4 ke stage 5 tu laju. Dia nak, mana kata kalau naik ke stage 4, stage 5 tu dia turun lah. Merosot lah. Bacaan EGFR merosot. Dia kata apa? Kalau nak naik tu, nak naik balik tu, nak naik bacaan EGFR tu daripada dah turun tu nak naik ke atas, macam nak naik tangga lah. Nak naik memang ikut tangga. Kalau nak turun tu dia ikut tingkap. Dia terjun cepat. Daripada bacaan EGFR 60 berada pada stage 2 tu tiba-tiba dia boleh terjun tingkap. Turun ke mungkin bacaan sekitar 40. Itu berada pada stage 3B, 3A dah waktu tu. Dia sangat laju nak turun. Tapi nak naik lambat. Jadi jangan tangguh-tangguh. Jangan tunggu sampai stage 3A tiba-tiba dah jadi stage 4 atau stage 5. Okay? Jadi bila dah tahu, dah ada masalah, cepat-cepat gunakan PCDR tu. Gunakan protokol CKD Dr. Rosni. InsyaAllah, tuan-tuan puan bagi masa 6 bulan ikut segala pantang larang. All out. Okay, fokus kat protokol tu saja. Kurangkan segala penggunaan ubat-ubatan luar, suplemen luar semua kurangkan, elakkan. Hanya fokus beberapa ubatan penting di hospital dan juga ubatan dalam protokol CKD Dr. Rosni termasuk dengan jaga pantang larang makan, jaga exercise yang saya ajarkan tu, angkat kaki bentuk L, angkat kaki L ke dinding, bersaunanya, okey. InsyaAllah tuan-tuan boleh reverse. Detail protokol tu memang kita akan ajar, jangan risau. Dari masa ke semasa, tuan-tuan akan diajar dalam grup pun sampai faham lah. Okay, next. Okey, baik doktor. Saya CKD tahap 5, tapi air kencing memang dah tak boleh keluar. Ataupun saya ringkasnya, apa pendapat doktor berkaitan air kencing lah? Adakah air kencing memang mempengaruhi besar dalam peluang untuk pesakit ini sembuh? Okey, saya selalu bagi tahu kat pesakit-pesakit CKD ni, antara petanda awal untuk reverse, biasa pesakit CKD stage 5 ataupun yang dah dialisis ni, tak ada air kencing dah. Okey, tak ada air kencing. Kadang air kencing besar penutup botol mineral je sehari. Ataupun awal pagi sebesar penutup botol mineral, tengah hari penutup mineral lagi, sebelum tidur malam satu penutup mineral je lagi. Itu je. Itu untuk pesakit CKD 5 yang dah tak ada air kencing dah. Jadinya apa tanda awal pesakit CKD 5 tu akan reverse, akan pulih? Dia punya air kencing makin banyak. Jadi air kencing banyak menandakan apa? Menandakan buah pinggang dia kembali berfungsi, mula berfungsi semula. Okey. Dan biasanya selepas pesakit-pesakit CKD yang dah tak ada air kencing ni memulakan protokol CKD ni, PCDR, memang air kencing diorang akan mula meningkat. Daripada satu penutup botol mineral putih tu, tiba-tiba dah jadi 50 ml, dah jadi 100 ml. Lepas tu dia jadi 200, 300. Sampai dia mencecah sekitar 800 ml.
800 ml tu itu dah kira normal tau. Manusia normal ni paling sikit pun berkencing dalam 800 ml, 800 ml sehari ya. Jadi kalau dah boleh masuk zon 800 ml, dah kira mula normal. Jadi kalau bila dia pergi cek, dia pergi buat ujian darah pun, biasanya ujian darah menunjukkan eGFR dia dah semakin membesar. Dia stage 5 ni, stage yang satu penutup air kencing ni, biasanya dia punya bacaan eGFR 5, 6, 7, 8. Okay? Jadi waktu bila air kencing dia dah jadi 800 ml, biasanya bacaan eGFR dia dah cecah 20 ke atas, 25, 26, dah masuk 30 dah. Okay? Ini petanda dia punya stage dah turun, dah reverse daripada stage 5 pergi ke stage 4. Stage 4 dia akan pergi ke 3B. 3B dia akan pergi ke 3A. Last kali dia akan pergi ke stage 2 dan stage 1. Kalau pesakit CKD 5 ni yang tak ada air kencing dah ni, kalau dia boleh lompat ke stage 2 pun dia dah kira sihat dah, dia kira sembuh dah. Dia akan seronok dan dia akan bebaskan diri dia daripada kena dialisis lah kalau yang dah dialisis. Kalau yang belum dialisis memang dia langsung tak akan kena dialisis lah. Okay, next. Soalan. Assalamualaikum Doktor. Bolehkah daripada kalangan CKD tahap awal pun air kencing mereka ini boleh sampai tidak boleh keluar dah? Tak ada dah. Dia stage awal dia tak berlaku begitu. Stage 1, stage 2, stage 3 tak ada gitu. Melainkan kalau ada masalah jangkitan ke, masalah bengkak prostat ke, masalah batu karang ke, itu mungkin lah. Tapi biasanya air kencing lancar. Kalau stage 2, stage 3 tu tak ada masalah air kencing lagi. Dia akan mula ada masalah air kencing makin berkurang ni biasanya stage 3B, dia nak masuk ke stage 4. Stage 4 tu dia dah mula berkurang. Stage 5 dia kurang. Okay, dia kurang sangat dah. Tapi ada juga kes-kes yang dikira macam anomali ya. Kes-kes yang rare lah berlaku. Stage 5 tapi masih boleh berkencing dengan banyak. Dah dialisis masih boleh berkencing dengan banyak. Ada. Okay. Bukan tak ada. Jadi jangan bungkus semua sama. Tak. Sebab apa? Sebab saya dah jumpa pesakit-pesakit yang sedang berdialisis dah pun. Air kencing banyak lagi. Dia kata dia boleh berkencing lagi. Ada yang stage 5 yang belum dialisis, banyak lagi air kencing. Dia tak sama. Tapi secara umumnya begitulah, makin besar stage, dah stage 5 tu dah kurang air kencing. Stage 2, stage 1, stage 3 ni tak nampak sangat lagi. 3A biasanya masih nampak normal air kencing. Dia 3B masuk stage 4, itu permulaan pesakit tu sendiri pun akan mula perasan dia dah jarang berkencing. Kalau berkencing pun tak keluar banyak. Okay, next. Okey, soalan yang mungkin nak sampai akhir lah dalam grup kami. Berkaitan dengan tempoh untuk kalau kita ambil daripada pesakit CKD tahap 5, berapa lama tempoh untuk mereka ini reverse ke tahap 2 lah. Ataupun secara umumnya berapa lama tempoh untuk mereka ini reverse lah. Tak kisahlah daripada tahap berapa sekalipun. Ataupun memang ada berlaku perbezaan lah antara tahap ni, berapa lama untuk mereka ini reverse ke tahap yang boleh dikatakan normal ni. Okey, antara testimoni yang terbaru yang kita dapat yang antara yang cepat lah. Pesakit ni dah buat 3 set, 3 bulan. 3 bulan berdetox. Dia belum gunakan ubat CKD lagi. Dia baru berdetox. Sebab protokol CKD Dr. Rosni ni, PCDR ni dia ada 2 jenis ubat. 3 bulan pertama you kena ambil set detox. Set DDR tu, set detox Dr. Rosni. 3 bulan seterusnya you kena ambil set kidney cure. 3 bulan. Jadi 3 bulan pertama, 3 bulan kedua jadi 6 bulan lah. Ada kes pesakit kami yang paling cepat, 3 bulan berdetox saja, dia punya stage dia daripada stage 4 sudah jadi stage berapa tu? Stage 3A. Okey. Mana kata stage 4 ni dia akan pergi ke stage 3B dulu. Stage 4 nak masuk stage 3B pun panjang cerita dia tahu. Dia bukan sikit-sikit. Daripada stage 3B nak masuk stage 3A pun panjang lagi cerita dia. Banyak perubahan eGFR yang berlaku. Banyak mata-mata eGFR tu yang kena dipotong. Okay? Jadi dia daripada stage 4
dia boleh pergi lompat ke stage 3A dalam tempoh 3 bulan berdetox. Belum guna ubat CKD lagi, belum. Itu antara yang paling cepat lah. Jadi you bayangkan, kalau dia dah guna ubat CKD nanti, ubat kidney cure tu, daripada stage 3A, dia hampir pastilah dengan izin Allah Ta'ala, dia boleh pergi ke stage 2 senang-senang dia. Bila dia pergi stage 2, dia nak masuk stage 1, dia akan jadi panjang lebar lagi cerita. Dia panjang, dia besar, dia punya julat EGFR tu, dia kena lalui banyak untuk nak masuk ke stage 1. Jadi paling pasti daripada stage 3A tu dia akan pergi ke stage 2. Itu setelah 6 bulan. InsyaAllah. Okay? Jadi itu yang saya katakan. Kalau dapat stage 2 pun, kebanyakan pesakit CKD ni, bekas pesakit CKD ni dianggapkan normal lah. Bila sampai stage 2. Sebab ramai orang yang umur 60-an, 50-an ni pun stage buah pinggang dia EGFR dia 60 ke atas. Okay? Berada pada stage 2. Tapi masih dianggap normal. Okay? Dia yang stage 2 ni yang jenis lambat. Dia tak berubah lah. Dia jarang nak turun dah. Dia sikit-sikit je turun pun. Sampai orang tu matilah. Jadi kalau umur 60 tu sempat dah dia capai umur 70 dia mati. Ya? Dia mati pun mungkin pada stage buah pinggang dia. Baru nak cecah, baru nak masuk 3A. Okay? Jadi dia tak ada lagi simptom yang ketara lah. Sebagai pesakit buah pinggang. Itu biasa manusia gitu. Tapi itulah ceritanya, dia berbeza-beza antara individu. Secara umumnya dalam tempoh 6 bulan tu memang akan berlaku perubahan stage, penurunan stage. Yang pertama kena ingat kita nak selamatkan orang yang dah dialisis 3 kali seminggu kepada cuma 2 kali atau 1 kali seminggu je dalam tempoh 6 bulan tu. Jadi banyak dah membantu dia tu, dia seronok sangat dah. Orang yang dialisis ni dia boleh dialisis daripada 3 kali seminggu. Dia sekali dialisis 4 jam tau. 4 jam you berada di pusat dialisis tu memang seksa, bukan seronok. Seksa, ada yang sampai darah keluar bersembuh-sembuh. Tercabut dia punya pipe dia tu, ada. Okay? Dan waktu cucuk-cucuk tu sakit, menjerit-jerit. Waktu sedut air keluar tu berapa ramai. Nanti ada yang dialisis, tolong bagi tahu saya. Waktu sedut air, dia sebelum boleh buat dialisis, dia kena sedut air. Sebab air kencing you tak keluar selama ni. Di pusat dialisis itulah dia akan sedut keluar air kencing. Waktu sedut keluar air kencing tu memang menjerit. Ramai yang menjerit. Okay? Sakit, bukan seronok. Jadi siapa berani nak pergi dialisis, cubalah. Cubalah jangan ikut protokol, langgar segala pantang larang. Tak lama you akan kena dialisis. Okay? Dan setiap kali pergi tu 4 jam. Dan seminggu 3 kali. Makna kata every 2 days you kena pergi. Setiap 2 hari you kena pergi dialisis. Penat. Nak, sanggup. Okay? Jadi kalau sakit dialisis ni, dia gunakan PCDR ni, gunakan protokol ni, dia boleh kurangkan sesi dialisis daripada 3 kali kepada 2 kali pun dia dah seronok, happy sangat dah. Sebab dia rasa, dunia dia banyak dah lapang masa. Okay? Banyaklah benda lain dia boleh pergi buat. Apatah lagi yang dia boleh kurangkan sampai 1 kali je seminggu daripada 3 kali. Lagi dia seronok. Tapi bila dia reverse terus daripada dialisis tu, dia tiba-tiba dia reverse jadi stage 4. Memang dia buat kenduri. Okay? Bila dah stage 4 tu, dia dah boleh request untuk di stopkan dialisis dia. Itu hak dia. Okay? Sebab dia hospital pun, dia di pusat dialisis pun atau hospital, kalau boleh boleh lompat balik daripada 15 tu keluar daripada 15 ni zon bahaya lah. Kalau EGFR dah tiba-tiba boleh jadi 20, dia orang dah boleh stopkan dialisis. Okay? Dan bila pesakit tu request, itu hak pesakit. Yang dijamin oleh perlembagaan. Pesakit tak boleh dipaksa untuk selama-lamanya berada di pusat dialisis kalau dia sudah sembuh. Kalau dia semakin reverse, okay? Jadi ingat, reverse punya tahap ni semua orang ada potensi untuk reverse, cuma berbeza-beza lah dia punya tempoh dia tu. InsyaAllah selepas 6 bulan, protokol ni 6 bulan. Fasa pertama kita buat 6 bulan tu tengok. Kalau 6 bulan dah capai progres yang kita nak, stop lah, cukup lah. Tapi kalau dalam tempoh 6 bulan tu kita dah capai dah at least separuh dah CKD kita reverse. Daripada stage 5 dah jadi stage 3B ataupun 3A.
Tapi belum lagi ke stage 2, stage 1 selepas 6 bulan. You repeat balik the whole process. Buat PCDR fasa kedua pula. 6 bulan lagi. Gitu. Faham tak? Itu untuk pesakit yang dialisis. Yang belum dialisis, dia akan seronok juga. Bila stage 5, boleh lompat ke stage 4, dia tak payah kena dialisis langsung. Okay? Dia boleh, daripada stage 4 tu, dia berusaha-usaha lagi sampai stage 3B, 3A lah. Sampai stage 2, stage 1. Dan juga yang baru-baru nak jadi ni pun, dia orang seronok kalau reverse terus, supaya dia tak payah fikir dah. Tak payah pergi jumpa dah pakar ni. Okay? Pakar nefrologi semua tak payah jumpa dah kalau dia dah sembuh. Okay? Mana ada orang seronok nak ulang alik ke hospital kan? Melainkan memang hobi you nak pergi hospital lah. Jangan ambil PCDR lah. Jangan ambil PCDR kalau you punya hobi memang nak pergi buat dialisis. Siapa ada cita-cita nak pergi buat dialisis, jangan ambil PCDR. Dilarang keras. Okay? Sebab tuan-tuan perempuan tak akan mencapai cita-cita buat dialisis. Tak akan capai. InsyaAllah tak akan tercapai. Kalau you betul-betul ikut PCDR, memang you tak akan kena dialisis. Okay? Next. Doktor, boleh berlaku ke sebab seperti saya ni tak lagi dah disahkan ada kerosakan buah pinggang, tapi serangkak air kencing saya masih banyak lagi? Boleh berlaku sebab dia bukan kesemua bukan kerosakan kesemua buah pinggang tu akan menyebabkan air kencing tak ada. Ada part-part tertentu kalau dia rosak, air kencing masih boleh biasa keluar. Tapi ada bahagian-bahagian tertentu kalau dia rosak, air kencing tak ada langsung. Itu kena tengok balik anatomi anatomi buah pinggang tu. Okay. Macam kereta kita lah. Okay. Kereta kita rosak. Bukan berarti rosak kereta tu tak boleh berjalan. Ada kerosakannya macam lampu je rosak. Sebelah. Dah rosak, dah short dah. Bukan berarti kereta tu tak boleh berjalan. Kereta masih boleh berjalan. Cuma lampu tak ada sebelah lah. Ataupun kereta tu rosak. Sebab apa? Aircon je rosak. Enjin masih boleh berjalan. Kalau jalan panas lah. Itu ibaratnya. Tapi kalau jam enjin, itulah ibaratnya dialisis. Kalau enjin sudah jam, kereta tu tak boleh jalan langsung dah. You buat macam mana pun tak boleh jalan dah. Sama lah untuk kes yang dah rosak teruk ni, air kencing pun tak ada dah. Dia jam habis. Okay? Jam habis ni lah yang kena dialisis. Kalau buah pinggang. Tapi kalau setakat aircon rosak, kalau setakat lampu short, itu ibaratnya masih boleh macam biasa. Air kencing masih ada. Okay? You rasa masih sihat lagi. Tapi sebenarnya buah pinggang ni dah mula sakit. Tapi akan sampai satu masa air kencing you pun tak ada. Kalau dibiarkan. Sama lah. Sama juga dengan kereta. Okay? Mula-mula itu, you biar je minyak enjin. You tak pernah servis pun enjin. Biar je lah. Boleh bawa lagi kan? Boleh bawa lah. Sampai 2-3 tahun, you bawa lagi. Minyak enjin tak pernah tukar, tak pernah servis. Sampai satu peringkat, jam terus enjin tu. Jam enjin langsung tak boleh jalan. Itulah ibaratnya. Okay? Kerosakan tu berlaku. Tapi pelan-pelan. Sekali dia habis semua rosak dah tu, jam terus. Sebiji buah pinggang, 2 biji buah pinggang rosak terus. Waktu tu lah kena dialisis habis. Tak boleh buat apa-apa dah. Jadinya jangan seronok sangat dengan air kencing. Sebab air kencing ni ada kalanya boleh menipu. Kemungkinan rosak tu bahagian-bahagian yang tidak mengganggu air kencing punya pengeluaran. Penapisan air kencing menghasilkan air kencing tu tak terganggu. Tapi buah pinggang rosak. Tapi nanti kena ingat, rosak tu dia boleh pelan-pelan dia akan berjangkit ke seluruh buah pinggang. Bila semua part dalam buah pinggang tu rosak, jam. Inilah perangkap. Ini track. Jadi seawal mungkin, kalau dah disahkan ada masalah buah pinggang tu, walaupun air kencing masih banyak, walaupun badan masih steady rasanya, cepat-cepat buat PCDR. Cepat-cepat jalani protokol CKD Dr. Rosni ni. InsyaAllah, tuan-tuan perempuan punya buah pinggang, dia akan reverse balik. Kita boleh jaga dia. Mana kita buat preventif. Kita buat preventif. Rawatan yang bersifat pencegahan dari awal. Jangan tunggu dah rosak teruk. Mungkin waktu tuan-tuan perempuan rasa tu, simptom tu dia dah stage 3A. Jangan tunggu sampai masuk stage 5 baru kelang kabut. Rawat sekarang. The time is now. Gitu. Now or never. Kalau tak buat sekarang, habis. KO tu buah pinggang tu. Buat sekarang.
Okey, next. Harap fahamlah soalan ni bagus ditanya. Sebab ramai yang take for granted lah buat tak tahu air kencing banyak lagi. Okey. Dia tak tahu buah pinggang tu pun kalau dah mula rosak dia adalah time bomb. Bila dia boom tu tiba-tiba tak ada air kencing. Boleh jadi gitu. Dia black out terus. Okay, next. Okey, baik doktor. Nasihat bagi pesakit-pesakit yang mengambil pengambilan suplemen yang berlebihan dan ubat tahan sakit lah. Sebabkan daripada soalan daripada dua pesakit saya sendiri yang mana mereka ini mengambil pengambilan suplemen tapi tak ada apa-apa kesan sehingga kan ada yang air kencing mereka ini bertukar warna menjadi coklat lah. Jadi apa nasihat doktor? Okey, suplemen-suplemen yang ada di luar sana yang diklaim sebagai ubat buah pinggang, kebanyakannya memang tidak dibuat kajian pasal dosage yang betul. Herba-herba ni dia main ambil je, main minum je, main prepare, main jual. Tak boleh. Tak boleh. Sebab tu saya tidak menggunakan herba. Dalam protokol psikologi terus ni kita haramkan penggunaan herba. Tak ada herba. Okey. Tak ada herba dalam ubatan saya. Kita betul-betul gunakan homeopati. Homeopati ni dia bersifat je nanopartikel. Saya ulang balik. Asalnya herba juga dalam homeopati tu contoh. Contoh nak bagi mudah faham. Ramai orang cakap apa? Buah pinggang ni ubat dia buah kulim. Okay? Orang pakat rebus lah. Orang pakat rebus, pakat masak, makan buah kulim. Tapi sebenarnya dalam ilmu homeopati pun kita ada. Kita boleh ambil buah kulim tu, kita ekstrak dia, okay? Kita proses dia secara homeopati, kita buang segala racun-racun sebab dalam buah kulim ni dia ada dua. Dia asalkan dia herba, dia ada dua, penawar ada, racun ada. Gini. Ni. Sebelah kanan penawar, sebelah kiri racun. Herba ni bila you minum masuk dalam perut you, dalam badan you, dia akan masuk dua-dua, penawar dan racun. Itu kalau you minum ekstrak herba dia terus. Tapi kalau homeopati, dia penawar, racun, dia buang ini. Tinggal betul-betul penawar dia. Tak ada racun. You minum memang masuk penawar. Dan penawar yang masuk dalam badan you ni memang dalam bentuk nanopartikel. Dia panggil teknologi nano. Okay, nanotech. Jadi nanoteknologi lah yang dia boleh menyelamatkan buah pinggang. Okey, tuan-tuan bayangkan. Okay? Cuba fikirkan. Sedahsyat-dahsyat ubat, last kali orang akan takut kerosakan buah pinggang. Sedahsyat-dahsyat bahan kimia yang kita makan, yang kita minum, yang kita ambil, okay? Last kali kita takut apa? Kita takut rosak buah pinggang. Ini saja orang akan tanya, ni selamat tak untuk buah pinggang ni? Tetapi ubatan saya ni, CKD punya ubat ni, detox terus ni ataupun ubat yang kini cure tu, kita rawat lagi pesakit buah pinggang yang rosak buah pinggang tu akibat makan macam-macam herba ni, ataupun yang selepas cucuk vaksin COVID ni rosak buah pinggang, ataupun rosak buah pinggang sebab kencing manis, darah tinggi, gout semua ni, kita gunakan ramuan kita homeopati ni untuk reverse balik dan bukti dah bersepah. Okay? Daripada stage 5 jadi stage 4, stage 3, apa-apa ubatan yang boleh reversekan buah pinggang, memang itulah ubatan yang paling selamat di dunia. You tanyalah mana-mana pakar perubatan pun. Okay? Sama ada diorang nak mengaku atau tak je. Bidang toksikologi ni bidang saya. Jadi saya dah kaji. Segala benda di muka bumi ni asalkan dia tidak merosakkan buah pinggang. Kalau you ambil, you makan, you amalkan, malah dia merawat lagi, membantu menjaga buah pinggang. Ataupun kalau dah berlaku kerosakan, dia bantu reverse balik kerosakan. Itulah bahan yang paling selamat di dunia yang you boleh gunakan. Sebab bila dia selamat untuk buah pinggang, lazimnya dia selamat untuk organ-organ lain. Dia selamat untuk you punya hati, dia selamat untuk you punya otak, you punya jantung, you punya paru-paru, you punya perut, you punya usus, dia akan selamat. Itu lazimnya begitulah. Tapi kalau dia ni racun, buah pinggang akan kiong dulu. You punya buah pinggang akan KO dulu, diikuti oleh hati. Yang akan rosak dulu buah pinggang, lepas tu liver, hati kita. Lepas tu yang lain yang akan rosak lah. Jantung, perut, apa semua akan rosak. Sebab apa? Sebab kita punya buah pinggang dengan liver ni antara organ filter. Kalau kereta tu, tuan-tuan boleh bayangkan filter lah. Apa dia panggil kalau kereta? Filter lah kan? Satu dia ada oil filter, lepas tu dia ada filter yang betul-betul filter tu untuk abuk-abuk tu. Yang kadang-kadang kita buka kereta tu, pergi bengkel dia buka yang macam
Yang putih-putih tu dah jadi hitam legam, dia ambil apa ni, penembak angin tu dia tembak. Daripada hitam legam jadi putih balik. Sebab apa? Sebab orang ni tak mampu nak ganti baru. Dia cuci je lah. Dia pasang balik. Itu filter pertama. Filter kedua oil. Dia ada minyak kan. Dia cabut kepala tu, dia ganti. Dia kata, ini oil filter mah. Ini pun kena tukar mah. Lepas tu yang skeping tu pun, ini pun sudah lama mah kena tukar. Sudah koyak, sudah tembus, sudah bocor, dia sudah kena tukar. Kita tukar-tukar kenalah RM100. Macam itulah. Jadi dalam badan kita ada dua benda yang filter yang penting, iaitu buah pinggang dengan liver. Kalau segala bahan racun masuk, dia akan pergi sana dulu. Kalau nak rosak, dua ni akan rosak dulu. Buah pinggang, hati. Jadinya apa-apa ubat, apa-apa makanan, apa-apa bahan kimia yang masuk dalam badan kita, kalau dia tak selamat, dia akan rosakkan buah pinggang dulu. Kalau dia selamat, dia akan bantu cegah buah pinggang kita daripada rosak, dia menyihatkan lagi buah pinggang kita. Jadinya yang aman makan herba tu memang malang. Daripada buah pinggang orang stage 3 dah jadi stage 5. Okay, ramai. Last kali kena dialisis. Sebab dia herba, dia ada dua-dua sekali. Racun ada, penawar ada. Kesian. Kalau dia tak mampu rawat, you punya buah pinggang, dia akan rosakkan buah pinggang you. Kalau you tak ambil dos yang betul, you jadi overdose, dia akan rosakkan buah pinggang you. Nampak tak perangkap herba? Perangkap herba ni. Saya pengamal herba. Saya pun ada kelulusan untuk mempreskripsikan herba kepada tuan-tuan perempuan. Tapi saya tak preskripsikan herba sebab herba ni memang cukup tricky, cukup payah. Okay? Silap formula bagi korang, rosak buah pinggang, rosak jantung dia, rosak dia punya hati dia. Jadi tuan-tuan perempuan patut bersyukur sebab dah mula berkenalan dengan homeopati ni yang saya pakai. Memang tak ada chemical, tak ada dadah yang berbahaya, tak ada dalam dia. Tak ada. Dia semua nanopartikel, semua unsur-unsur yang bersifat penawar. Okay? Yang bersifat remedy. Okay? Yang bersifat cure to your disease lah. Dia memang penawar. Bila kita claim dia penawar, memang dia ada kesembuhan, insyaAllah. Dia akan reverse. Kalau dia bukan penawar, dia tak reverse. Tuan-tuan perempuan ambil dia, kalau dia claim sebagai drug, sebagai medicine, sebagai drug tu, dia cuma bertahan saja. Jadi bayangkan pesakit darah tinggi kecil manis ni, mati, dia masih genggam ubat lagi. Ini bukan ubat, tuan-tuan perempuan, ini drugs, okay, dia panggil. Ini berbeza sangat dengan homeopati. Dia cuma bertahan. Dia mempertahankan supaya gula darah tu tak naik tinggi, tekanan darah tuan-tuan perempuan tak naik tinggi, tak kena stroke. Itu je kerja dia. Dia tidak rawat sampai sembuh. Itulah dia drugs. Okay? Jadi, jangan tanya, saya ambil ubat darah tinggi ni akan sembuh ke? Takkan sembuh. Saya ambil ubat kecil manis ni akan sembuh ke tak? Takkan sembuh tuan-tuan perempuan. Memang akan bawa sampai mati. Dia bertahan lah. Boleh hidup sampai mati. Okay? Tapi kalau nak rawat betul-betul sampai sembuh, kita kena gunakan ubat-ubatan alami, natural ni, ataupun homeopati ni yang memang bersifat dia penawar semata-mata. Dia rawat, dia reverse. Dia rawat, dia reverse kan penyakit tuan perempuan. Apa bukti penyakit kita sudah reverse? Kita tak perlu makan ubat dah. Okay? Sebab apa? Sebab segala ubatan saya, protokol saya ni bukan untuk selama-lamanya. Bila tuan perempuan dah sembuh, katakan dah sembuh buah pinggang, stop lah. Enjoy your life. Tak payah lagi ambil apa-apa ubat. You pergi jaga makan, jaga exercise, jaga amal ibadah, cukuplah. Hidup kita bukan untuk makan ubat, bukan untuk berubat hari-hari. Bukan untuk pergi queue di hospital nak jumpa doktor. Tak, jangan. Itu pahaman paling salah kalau kita fikir hospital tu ialah kita punya second home. Rumah kedua kita di hospital, itu salah sangat. Okay, next. Okay, doktor. Tuan-tuan perempuan bersabar sebab ini masih kita mengambil soalan-soalan dari grup. Soalan yang sudah ditulis lama oleh pesakit-pesakit kita kumpulkan. Sebab kita tak mampu jawab setiap soalan hari-hari. Jadi kita kumpulkan 2-3 hari sekali, kita jawab dalam satu sesi. Dan sesi ni pun kita rakam, nanti kita masukkan balik dalam grup. Kalau ada soalan-soalan, kita akan jawab dalam yang tak boleh join, kita akan masuk dalam grup, dia orang akan tengok. Ini akan dibuat oleh grup-grup yang ada soalan lah. Kalau kes ni Tuan Arif punya grup,
dalam dia punya grup lah dia akan masukkan video rakaman ni. Yang lain-lain, tuan-tuan puan yang lain nak rakam pun rakam lah. Untuk simpanan sendiri, tak boleh direkod saya, tak masalah. Puan Aisyah pun akan rekod juga, nanti dia akan buat juga video-video, dia akan letak di YouTube, nanti tuan-tuan puan juga boleh follow YouTube Puan Aisyah, ada juga rakaman-rakaman begini. Okay? Jadi zaman sekarang ni tak boleh nak bagi excuse dia kata tak tahu, sebab kita buat, kita rakam, kita rekod. Cuma kena cari lah. Saya nak tanya, sekejap boleh kalau ambil lagi. Puan, Puan kena bersabar dulu. Semua kita masih mengambil soalan dari grup. Bukan daripada individu lagi. Kita ambil daripada soalan yang dah ditulis dalam grup. Yang sekejap. Nanti dah habis soalan dari grup, saya akan buka untuk tuan-tuan puan boleh tanya secara live. Sekarang ni dengar dulu soalan-soalan. Sebab lebih kurang sama je dengan masalah tuan-tuan puan juga soalan yang ditanya oleh pesakit dalam grup tersebut pun. Sekejap ya. Ya Tuan Arif teruskan. Ada lagi tak soalan grup? Tadi berkaitan dengan pengambilan ubat tahan sakit lah. Apa pendapat doktor ataupun painkillers lah untuk pesakit-pesakit yang ada masalah gout ni. Ataupun secara umumnya lah. Okey, painkiller ni dia akan berakhir dengan kerosakan buah pinggang, kerosakan hati. Jadi biasanya saya tegah pesakit-pesakit yang rajin ambil painkiller ni. Okey, saya tegah supaya jangan ambil painkiller. Kalau boleh, jaga pemakanan supaya tak kena gout. Itu lebih baik. Kalau dah tahu tak boleh makan kacang, jangan makan kacang. Kacang panjang, kacang buncis, kacang bendi. Jangan makanlah benda-benda yang nama kacang ni, senang cerita. Okay, insyaAllah tak kena gout. Pantang makan tu. Ataupun kalau kena juga, cuba bertahan je. Cuba pergi buat bekam, buat fasdu. Okay? Ini antara kaedah-kaedah lain yang boleh digunakan pakai untuk elakkan daripada ambil painkiller. Sebab painkiller lama-lama diamalkan memang akan rosak buah pinggang. Akan rosak kita punya hati. Jadi saya tegah. Biasanya kalau painkiller ni, pengamal painkiller saya tegah. Tapi ubatan lain, ubatan hospital yang lain macam ubat darah tinggi ke ubat kecil manis kan, makanlah. Sementara penyakit you tak pulih lagi, guna kaedah saya ni, makanlah dulu. Bila dah pulih, dah rawat, guna kaedah saya, stoplah perlahan-lahan ubat-ubatan hospital tu pun. Sebab hidup kita bukan untuk makan ubat. Okay, next. Okay. Ni pula secara umum jugalah sebab kita banyak dapat soalan macam ni. Bagi pesakit tak kisahlah yang ada masalah darah tinggi ke, kolesterol, batu karang, gout semua ni, adakah akan dibantu dalam prosedur untuk buah pinggang ni? Sama. Okay. Siapa-siapa yang jalani PCDR ni menggunakan detox 3 bulan ni, detox 3 bulan tu dia bantu macam-macam penyakit dia sebenarnya. Okay. Dia dah bantu merawat macam-macam penyakit dah. Sebab apa? Sebab pesakit buah pinggang ni ada juga yang bukan disebabkan oleh cucur vaksin. Ramai yang rosak buah pinggang sebab cucur vaksin COVID. Itu yang pertama. Sebab vaksin tu beracun. Yang kedua, rosak sebab gout. Rosak sebab sakit darah tinggi. Rosak sebab kencing manis yang kronik yang dah lama. Rosak sebab ada batu karang dah lama. Jadinya dalam proses merawat menggunakan kaedah PCDR ni, segala penyakit-penyakit berkaitan pun insya-Allah dia akan rawat, dia akan clearkan dulu. Yang menjadi punca kepada kerosakan buah pinggang tu dia akan clearkan juga sekaligus. Jadi untung sangat kalau tuan-tuan ambil PCDR ni, dia dapat semua dah insya-Allah. Dia dapat semua dah insya-Allah. Okay, next. Okey, jadi ini lebih kepada soalan terakhir lah berkaitan tentang pemakanan bagi pesakit ada masalah. Tak kisahlah darah tinggi ke yang ataupun yang seperti saya nyatakan tadi lah, apa pantang pemakanan bagi mereka-mereka ni lah ya. Ataupun ada spesifik makanan yang tak boleh dimakan bagi spesifik penyakit lah yang menyebabkan kerosakan buah pinggang ni. Okey, dia pesakit buah pinggang, pantang larang dia detail lah. Adalah dalam protokol CKD itu ada pantang larang pemakanan dia. Tapi paling penting, kalau pesakit CKD ni nak reverse, nak sembuh, bertukarlah daripada diet yang biasa ni, yang kita makan segala ayam, kambing, lembu, itik, apa lagi tu? Ayam, itik, kambing, lembu, kerbau tu memang kena elakkan. Kita kena bertukar jadi diet macam vegetarian. Makan makanan vegetarian lah. Lebih pada sayur-sayuran, buah-buahan, nasi, itu okey lagi. Telur, paling-paling pun ikan yang kecil-kecil, itu boleh makan. Kalau nak reverse lah buah pinggang, nak selamatkan buah pinggang, jangan dah ambil protein-protein berat, protein-protein tebal tu. Makanan yang bersifat daging ni dikira sebagai makanan kelas tinggi. Yang protein dia berat dan tebal.
dan dia akan membebankan sangat buah pinggang. Macam mana saya tahu tuan-tuan perempuan tak pantang? Bacaan urea dalam darah akan tinggi. Kalau bawa result tunjuk saya, kalau urea atas 12, atas 15, memang tak pantang lah tu. Tuan-tuan perempuan masih makan kambing, kerbau, lembu, ayam, itik masih makan. Sedangkan pesakit CKD yang reverse yang sembuh ni, okay, salah satu yang diorang kena ikuti, diorang tak boleh makan dah makanan-makanan begitu. Diorang kena bertukar jadi vegetarian. Makan sayur-sayuran, berbuahan, nasi, minum air bali, gitulah. Buah-buahan pun ada juga yang tak boleh makan. Buah-buahan bermusim, yang tinggi gula tak boleh. Okay. Cuma fokus kepada makanan yang buah-buahan yang bersifat tidak bermusim, yang kurang manis, macam betik, nenas, jambu batu, jambu air, itu je yang boleh makan. Tembikai susu, tembikai merah tu pun saya masih benarkan makan, tak ada masalah. Okay. Tapi yang tak boleh makan, nangka, cempedak serta keturunan dia. Durian, rambutan, manggis tak boleh makan. Itu sangat bisa untuk pesakit buah pinggang. Pisang pun tak boleh makan. Buah-buahan kering, kurma ke kismis ke pun tak boleh makan, kena pantang. Sebab tinggi potasium. Yang lain tu buah yang saya tak larang tu boleh makan lah. Makan secara sederhana. Makan nasi pun secara sederhana. Okay, masih boleh makan nasi. Mi goreng boleh makan, tapi bersederhana lah. Yang penting jangan masukkan ayam, kambing, kerbau, jangan masuk dalam ramuan untuk masak mi ke bihun, tak boleh masuk. Paling-paling pun telur ataupun ikan bilis je. Kemudian masukkan sayur-sayuran. InsyaAllah bila tuan-tuan puan boleh ikut protokol ni, lepas tu dia ada lagi yang lain. Dia ada senaman, angkat kaki ke dinding ni. Ke dinding ni, angkat kaki ke dinding. Nampak tak dinding ni? Ni bentuk L. Angkat kaki tu letak ke dinding bentuk L, punggung rapat ke dinding, kaki angkat dua-dua belah. 15 minit waktu pagi, 15 minit waktu petang sebelum malam, 15 minit sebelum tidur. Buat 3 sesi satu hari insyaAllah. Lepas tu gabungkan dengan sauna, blanket sauna. Sekarang ni saya tak cadangkan dah. Berendam-berendam dalam air panas bagi payah. Berendam dalam air panas, sauna steam tak mau. Sekarang ni dia ada sauna infrared yang jenis blanket punya. Tuan-tuan perempuan boleh beli je di Shopee ke di TikTok ke. Nanti guna blanket tu je selimut pada suhu 60 darjah Celsius 1 jam. Memang berpeluh-peluh. Ada semua tujuan-tujuan dia tu. Sauna dia akan lancarkan balik darah tuan-tuan perempuan. Saraf tuan-tuan perempuan akan lancar balik. Racun akan dikeluarkan melalui peluh dengan banyak. Okay? Air-air yang dalam badan yang bengkak-bengkak, muka bengkak kaki tu dia akan dikeluarkan melalui sauna. Itu antara kelebihan bersauna lah. Kelebihan angkat kaki bentuk L pula, dia akan lancarkan sistem darah ke buah pinggang, dia akan percepatkan proses pemulihan buah pinggang. Okay? Apa lagi? Segala zat-zat nutrien kita pun banyak akan pergi ke buah pinggang. Air yang berlebihan pun akan dapat dibuang sebagai air kencing dengan lebih laju. Kaki yang sembab tak akan jadi sembab dah kalau rajin buat exercise bentuk L. Nampak simple tapi tuan-tuan buat amal dulu. Tengok macam mana perubahan buah pinggang tu. Cepat. Lepas tu ambil set detox saya setiap hari 10 sesi. Dia combine semua ni lah yang akan jadi protokol CKD Dr. Rosni PCDR tu. Bila you all combine, buat secara disiplin apa yang saya cakap ni, memang insyaAllah TikTok memang akan reverse. Sebab apa? Allah Ta'ala pun, Tuhan pun dia akan tunggu tuan-tuan perempuan buat satu kaedah yang betul-betul tepat. Yang betul-betul tepat, solid, logical, secara saintifik. Okay? Barulah dia akan pulihkan. Sebab logical saintifik tu pun ilmu Allah Ta'ala. Dia biasa saya tengok gitulah. Allah Ta'ala dia akan sembuhkan bila kita ikut protokol yang betul. Bila kita guna ubatan yang tepat. Bukan kita main makan ubat je. Main makan ubat je kita akan lingkup lagi ada. Okay? Jangan anggap Allah Ta'ala ni asal kita usaha je dia akan kabulkan. Tak. Usaha tu dia mesti usaha yang tepat. Mengikut ilmu dia. Seiring dengan ilmu Allah Ta'ala, kalau kita ikut, kita follow, dia akan sembuhkan. Ada juga yang dia sembuhkan di luar batas nala ilmu yang biasa. Ada. Okay? Itu cerita lain. Itu kes-kes terpencil. Yang dia tak ikut apa-apa protokol pun, dia minum air kosong je, Allah Ta'ala boleh sembuhkan dia. Tak ada masalah. Itu ilmu Allah Ta'ala.
Itu benda yang rare, yang jarang-jarang berlaku. Yang Piramli kata jarang-jarang. Okay? Tapi yang kerap berlaku, dia akan mengikut apa yang kita buat. Kalau kita ikut protokol yang betul, ubat yang betul, perawat yang betul kita jumpa, pakar yang betul kita jumpa, perawat yang betul kita jumpa, ubat yang betul, pantang larang yang betul, protokol yang betul, saya ulang balik ya, kita akan disembuhkan oleh dia. Sebab yang terakhirnya kesembuhan tetap milik dia. Tapi mau kita usaha dulu cara yang betul, cara yang tepat, protokol yang tepat. Okey. Ada lagi soalan Tuan Arif yang dari grup? Tak ada dah, melainkan berkaitan dengan satu perkara lah, sebab tadi saya terbaca juga dekat kawasan ruangan komen berkaitan gout yang mana dirawat dalam tempoh detox ni, apakah boleh meningkatnya lagi gout ni lah. Okey, gout kalau dalam proses berdetox memang dia akan keluar gout. Okey. Sebab asid urik tu nak dikeluarkan, you akan kena gout. Asid urik daripada merata-rata badan you, dia akan keluarkan ke sendi-sendi you, semua dia akan keluarkan. You akan kena gout. Itu ringkas lah saya beritahu. Jadi antara petanda pesakit gout tu dia nak pulih, dia mesti kena gout dulu. Pesakit saya yang sembuh gout ni, biasa dalam proses berdetox tu dia kena gout sampai 3-4 kali. Sebulan tu at least dia akan kena 2 kali dalam proses berdetox. Bulan kedua pun dia kena 2 kali, 3 kali lagi. Bulan ketiga pun sekali 2 kali. Bulan keempat tak ada dah gout. Dia akan keluar gout tu dulu sampai tak ada dah gout. Nampak tak? Jadi bulan keempat, kelima, keenam dia boleh makan macam-macam dah. Gout ni antara penyakit yang mudah pulih. Ikut pengalaman saya, tuan-tuan dan puan, siapa-siapa yang berdetox je pun tak sempat makan ubat khas untuk gout pun, dah boleh reverse, dah boleh pulih daripada gout. Tapi kalau kes yang tak pulih lagi setelah 3 bulan berdetox, kita akan bagi lagi ubat gout khas untuk gout selama 3 bulan lagi, 6 bulan. Tapi tak tahulah, saya ingat saya 3 bulan je. Pesakit gout saya biasa berdetox 3 bulan je selesai. Itu saya kata gout ni senang, antara penyakit yang senang. Tapi kalau you salah guna cara, you tak akan sembuh. Bertahun-tahun lah dia jadi penyakit kronik lah. Padahal benda tu simple je, solution dia detox dan detox. Okay? Tapi azab dia, dalam proses berdetox tu ada juga, waktu saya di Sabah dulu ada yang sampai maki-maki saya lah. Ada yang sampai menyumpah-nyumpah kat saya lah. So apa? Sebab dia kata, kenapa kau punya ubat ni bikin lagi teruk aku punya gout? Ini orang Sabah lah. Marah sama saya. Kenapa makin teruk? Mau bunuh saya kah? Saya kata sabar pakcik. Ini ubat gout. Dia nak repair. Dia nak rawat. Bila dia nak rawat, dia akan kasih keluar itu semua gout tu. Segala bibit-bibit gout yang masih ada dalam diri pakcik dikeluarkan. Waktu dikeluarkan tu, dia limpas kita punya badan, kita punya sendi, memang sakit lah. Cuba pakcik sabar dulu. Banyakkan minum air kosong. Okay? Itu je rahsia dah. Banyak minum air kosong waktu berdetox semua tu. Dia keluar kan. Bulan satu lagi, dia telefon saya, dia kata, tak ada sudah gout. Pakcik sudah boleh makan macam-macam. Segala jenis makanan makcik makan, tiada sudah gout. Tu dah pakcik. Jangan cepat menyumpah. Jangan cepat marah-marah maki ke saya. Ini ubat memang ubat. Tapi sebelum pakcik pulih, pakcik mesti azab dulu. Memang kena hadap dulu azab dia tu. Pakcik nak masuk syurga pun, pakcik mesti mati dulu pakcik. Jangan mimpi nak masuk syurga kalau tak mati. Mati tu azab pakcik. Mana ada orang mati tak azab? Jadi biar dia faham si analogi tu. Kadang kita ni sembang kencang nak masuk syurga, tapi takut nak mati. Tak boleh. You sembang nak pulih gout, tapi you takut nak sakit waktu gout tu dikeluarkan. Tak boleh. Orang yang macam ni tak berani sakit, saya cakap tak payah rawat lah. You simpan you punya gout lah. Tapi kalau you nak pulih, you hadap. You hadap macam apa? Macam komando. Banyak grup-grup pesakit saya yang ada gout ni, ada penyakit yang sakit-sakit ni, semua saya cakap suruh jadi komando. You nak sembuh, you mesti ada jiwa komando. Mesti kuat, mesti lawan. Tak ada jiwa komando, jangan ambil ubat saya. Memang sakit, tuan-tuan perempuan. Sakit gout memang garanti akan sumpah kat saya. Saya kata garanti akan menyumpah.
Sebab apa? Sebab bila you ambil je, you akan kena punya gout. Dan gout ni bukan benda yang seronok. Sakit. Ada tak ya siapa-siapa yang kena gout, dia senyum je, dia ketawa je. Dia boleh nyanyi-nyanyi lagi, ada tak? Tak ada, tuan-tuan puan. Saya jumpa sakit gout ni, kebanyakan saya jumpa, sentuh kaki dia pun dia dah menjerit, tuan-tuan puan. Bukan kata pegang, bukan kata tekan. Pergi sentuh je gitu. Dia dah menjerit dah, tuan-tuan puan. Azab dia. Itu pesakit gout. Jadi jangan main-main. Siapa nak sembuh memang kena hadap azab tu. Tapi bila dah dia keluarkan gout tu, nanti habis dah. Tak ada apa-apa dah nak keluar. Waktu tu you dah sembuh sihat. Okey, habis. Habis soalan-soalan bertulis. Kita nak ambil soalan daripada tuan-tuan puan secara langsung pula. Okey. Akan lebih banyak konten-konten menarik yang Aisyah persembahkan dalam channel ni. Jadi, saranan Aisyah, subscribe channel ni dan support Aisyah.